di mana jalan raya bukan milik manusia, tetapi milik jutaan ketam. Selamat datang ke Christmas Island. Setiap tahun, sesuatu yang luar biasa berlaku. Lebih 50 juta ketam merah keluar dari hutan, bergerak serentak menuju ke laut, seperti tentera yang tidak pernah berhenti. Mereka merentasi jalan, hutan, malah kawasan bandar. Semua ini hanya kerana satu tujuan, untuk membiak. Apabila hujan pertama turun, itulah isyarat untuk perjalanan bermula. Manusia di pulau ini terpaksa mengalah. Jalan ditutup, jambatan khas dibina, semata-mata untuk memberi laluan kepada makhluk kecil ini. Namun perjalanan mereka bukan mudah. Ada yang tewas, ada yang tidak sampai ke laut, tetapi yang berjaya akan meneruskan kitaran kehidupan. Fenomena ini mengingatkan kita bahawa alam sentiasa bergerak mengikut waktunya, dan setiap makhluk sekecil manapun mempunyai peranan yang besar.